akan berkongsi tajuk tazkirah ialah perkara-perkara yang sia-sia di bulan Ramadan. Perkara-perkara yang sia-sia di bulan Ramadan, contohnya mengumpat atau membicarakan keburukan orang lain. Selain itu, perkara-perkara yang sia-sia di bulan Ramadan ialah berdusta atau menyampaikan perkara yang tidak benar. Selepas itu, kita juga janganlah memaki hamun atau mengeluarkan kata-kata kesat dan kasar, dan juga berbual perkara-perkara sia-sia dan menghabiskan masa dengan gosip atau perbualan yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, gunakan lisan untuk berzikir dan membaca Al-Quran, mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih.